hak tu boleh. Boleh tak kalau kita bagi salam ke orang yang bukan Islam? Tidak disuruh kita beri salam kepada orang bukan Islam. Kita hanya disuruh, dibenarkan menjawab salam. Bukan sunat, harus. Orang kafir kata Assalamualaikum, kita pun boleh jawab Alaikum sahaja. Tak boleh Waalaikumsalam. Kerana salam ini selamat, doa supaya dia selamat. Tidak ada selamat bagi orang kafir. Panjang umur boleh, minta selamat tak boleh. Faham? Kerana umum selamat ni. Kalau tengok drama tu ada orang bagi salam, wajib jawab tak? Jawabnya wajib jawab. Kalau kita lah yang diberi salam dalam drama tu. Dalam drama tu orang beri salam ke kita, kita jawab. Faham tak? Tapi dah kita duduk luar TV. Dan kan menjawab salam ni fardu kifayah. Kalau bukan seorang yang mendengar, seorang je dengar, wajib jawab. Faham? Batu kata ulama, kalau dalam TV tu secara langsung, bukan rakaman, dia beri ucapan tu secara langsung, kita saja yang dengar. Dalam dunia tu, TV tu seorang kita dengar, wajib kita jawab. Dah berlaku tak gitu? Kita seorang yang tengok drama. Nah, tak mungkin. Jadi orang lain ada juga. Bila ada juga fardu kifayah, faham? Duk tawakal 10 orang, lalu seorang Assalamualaikum. Nah, fardu kifayah jawab. Mana salah seorang pada 10 sudah memadai memberi jawapan. Apatah lagi kalau rakaman memang tidak wajib jawab. Walaupun seorang saja yang dengar. Rakaman dalam telefon, Assalamualaikum, kita buka Assalamualaikum, rakaman tak wajib jawab. Yang wajib jawab live secara langsung, dan kita seorang je yang dengar, atau disebut nama kita. Nak umpama cakap dalam tali basing, kita pun telefon, ada kala ni dalam tali basing kita boleh telefon. Nak jadi dalam tali basing ni pun kata Assalamualaikum Cik Mak, kita sini wajib kena jawab. Faham lagi? Pasal salam tu tuju ke kita, dia tengah cakap dengan kita tu. Nak